Budu tak talah, set kita jangan pecah. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang nak buat kombinasi pekasai rusa tuk penghulu. Kali pertama abang nak rasa pekasai rusa. Saya mau tengok ni. Let's jom. Abang nak tunjuk cara-cara nak goreng pekasai rusa. Jom saya mu, jom. Okey, ni abang nak goreng pekasai rusa dah. Kali pertama abang nak terah pekasai rusa. Mai betul-betul khamak molek. Oh, bau dia tu kan bakit dia saya mu. Termasuk ni saya mu. Oh, tu bagai tu. Oh, comel kejadian saya mu. Bila kita goreng tu kan dia bakit asal bau saya mu tu bagai tu. Tu. Saya mu boleh tengok daging rusa. Goreng dia ni tak perlu lama, 2 3 4 minit siap dah. Lepas tu dia buat tu saya mu tengok. Ketulai tu kan. Daging rusa tu memang betul-betul besar saya mu tengok tu. Lepas tu kita akan masuk bawang besar. Lepas tu bulado. Oh, saya mu tengok tu. Kecu dah liu abang tengok. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni saya mu bertengok menu hak atas meja abang ni ke. Memang betul-betul menu khamak-khamak saya mu tengok tu. Suppose kalau saya mu, kalau kombinasi wajib ada budu dah. Kita pencet lada dulu saya mu. Kak bunyi lada. Bunyi lada tu pun kecu dah liu. Oh. Syadu molek. Bunyi lada tu syadu dah saya mu. Oh. Asal kelak leteh, peruh dulu saya mu. Telur rebus. Pecek telur rebus saya mu. Oh, puas hati saya mu. Konstrang saya mu. Oh, hari ni memang betul. Khamak saya mu. Bodoh kita ni. Oh. Tapi, hak paling special saya mu boleh tengok. Pekasai rusa. Daging rusa saya mu. Kali pertama abang nak terah. Kita puas selima dulu. Biar bakit ni. Pekasai kita ni. Oh, telai dia gok-gok. Ketulai daging rusa dia tu memang betul-betul besar saya mu dia buat. Abang nak terlalu saya mu. Bismillah. Allahu akbar. Memang buah hati saya mu. Ambil sikit ni, daging pekasai ni saya mu letak sini. Kita buat kombinasi bersama ni. Sayur lemak dengan pekasai saya mu. Letak sini. Oh, bunyi ulai. Ulai pelak fresh. Ni, ambil ulai ni. Kita cincang budu. Ambil telur sikit letak sini. Saya mau boleh tengok kombinasi kita hari ni. Tu, bagai. Wow. Daging pekasai rusa ni saya mu. Sekali habis terah. Habis sudah cantik cinta saya mu. Lembut yang. Bunyi dari mulut abang. Nak katanya, berah dia tu crunchy bila goreng. Makan menu gini saya mu. 3 pinggir dari tangan. Kombinasi pula ada air kapung saya mu. Memang betul-betul khamak saya mu. Kak bunyi air kapung kita. Lembut. Ambil air kapung sikit saya mu. Ambil daging pekasai sikit letak sini. Ambil sayur lemak sikit. Saya mu boleh tengok kombinasi kita hari ni. Terpaling keramat. Ambil ulai ni saya mu. Cincang dengan budu. Letak sini. Ambil telur ni. Telur rebus. Cincang budu juga letak sini. Bismillah. Tu. Oh, tengok. Daging pekasai ni pula. Orang bumi terah kita buat deh. Mana puas hati ya. Separuh ni bagai memang betul-betul puas hati. Tapi saya mu pekasai rusa ni saya mu dia. Abang boleh kata gitu saya mu. Nak katanya dia lembut, berjusi. Daging dia pun tak hamis saya mu. Tengok.
Wow. Habis pinggir ni kalau habis ratus Cik Mu. Wow. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna. Wow. Okey, Cik Mu, hok mana nak tera perkasa rusa ni boleh pergi kat Showcase Habis atau Tok Penghulu HQ. Kombinasi hari ni memang betul-betul kombinasi yang sempurna, Cik Mu ni. Bagai boh.